nak dapatkan mob kat Gourbox. Ini adalah hal yang easy je. Okey, aku akan beritahu. Pertama, pergi kat Google. Ni, pergi ke Google. Lepas tu kita akan search mod.io ya. Kalau sudah, tinggal tekan. Akan give start. Dan kita akan search Gourbox. Tekan. Okey, cari je mob yang kau nak pakai. Okey, kita akan search. Kita akan search punch. Punch. Ni. Sabar, dia memang agak loading sikit. Okey. Tekan yang ni. Lepas tu pergi ke save. Buka. Pergi ke archiver. Tinggal tekan lama benda ni. Lepas tu copy ataupun salin. Okey. Lepas tu pergi ke Android. Kita tekan ke Android ya. Lepas tu tekan data. Tekan data yang korang. Lepas tu cari Gourbox. Dan tekan ni file. Dan ni tekan mob. Lepas tu sudah. Jadi kita akan pergi ke Gourbox guys. Kita akan pergi ke Gourbox. Sabar Sabar hidup memang banyak kena bersabar sikit. Sekejap sabar Dia memang agak kena daftar sikit. Sabar. Dia agak iklan. Jadi tekan je. Lepas tu kalau dah masuk. Okey. Cuba tengok. Okey. Tekan ni. Sekejap, sabar. Ni macam muncul dia. Contoh. Jadi kita akan bunuh si NPC ni. Okey, terima kasih.